Assalamualaikum. Lama kita tak bersiaran. Hari ni kita nak review kan. Kita nak unbox untuk jam start daripada kilat 3 in 1. Jom kita unbox dan kita akan tunjuk cara nak guna dia macam mana. Let's go. Bila kita buka, kita tengok apa yang dia akan bagi sekali dalam ni. Bila kita buka, tengok dia ada bagi dengan dia punya bag dia. Boleh simpan dalam bawah seat, dalam bonnet boleh. Tapi nak elakkan daripada dia overheat, kalau letak dalam bonnet, letak bahagian dalam lah. So kita akan bagi apa? First thing, dia korang akan dapat sekali dengan connector lah, positif to negatif. Korang akan dapat sekali kabel power tempat sigaret untuk nak pump tayar. Lepas tu korang dapat dengan dia punya hose, and then warranty card selama 1 tahun. Ni manual instruction dia bagi juga dengan aksesori. Kalau kabel ni pendek untuk charge sebab dia pakai USB to Type C, boleh pakai kabel handphone lah, USB to Type C. And then so this ni dia bang, dia punya jumper kereta. So kat sini ada 3 dalam 1 kan. Dekat sikit bang. So yang ni dia ada untuk lampu torchlight, ada lampu torchlight, ada lampu SOS. Ada 2 mode lampu SOS. Lepas tu kat sini ada port USB to Type C lah untuk nak buat power bank dan untuk nak charge jumper. And then nak pegang handle pun boleh, tak ada masalah. So kat sini kita on balik, kita on saja. Kita nak guna simple saja bang. Kita on kat sini, masuk untuk hose lah kalau nak pakai auto pump. Okay, lepas tu kita on saja. Nampak tak kat sini? So korang boleh set tekan hold lama-lama untuk tukar dia punya pressure angin lah, sama ada dah pakai KPA, PSI ataupun bar. Kalau nak tukar daripada kereta, motor, basikal, terus tekan saja, tak perlu hold. Tekan saja macam ni. Lepas tu korang boleh set dia punya pressure berapa lah. Lepas tu korang just tekan okey saja. Alright. Lepas tu cara nak jump start simple saja. First thing, ni bateri. Kita masuk connector. Jadi kan, nampak tak? Dia akan berkelip macam ni. Ada berkelip merah hijau. So anda boleh attach negatif to negatif, positif to positif. Nampak? Dia akan warna hijau. So bermaksud anda dah get ready untuk start kenderaan lah, kereta ataupun motor. Tetapi kalau anda attach dia naik warna merah, bermaksud anda punya clipper ni kena buka balik dan kepit belas. Buat 3-4 kali. Kalau stay sama, bermaksud bateri anda bukan kong tapi rosak. Tapi juga kalau anda sebelum kepit, dia dah merah, bermaksud anda kena check anda punya bateri lah, takut bateri awak dah low. So mana yang berminat bakal, korang boleh tengok lah dekat kilat, harga tengah murah, kena ada safety dan letak dalam kereta kalau ada kecemasan. Jangan lupa like, follow, share, jangan lupa subscribe dulu.